Jadi Malaysia dijulang sebagai juara dunia acara berpasukan TM Istaf Sepak Takraw Piala Dunia Kuala Lumpur 2026. Dah. Thailand tak nak main. Dah. Kamu tak Kim Hong. Hey Thailand, listen to me. Please follow the rule. Simple bro. Jangan sampai saya marah dalam bahasa Thailand. Perlawan ดราม่าจัดๆนะครับตะกร้อชิงแชมป์โลก 2026 นะครับรายการนี้นะครับจัดแข่งที่ประเทศมาเลเซียนะครับมาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับก็ต้อง Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan juga segala apa yang kalian kerjakan ya, amin. Nah, ini ada berita terbaru, berita membanggakan, Malaysia berhasil juara dunia. Nah, kira-kira apa itu? Ya, di sini dalam regu berpasukan, Malaysia telah muncul sebagai juara, menewaskan Thailand pada pusingan akhir kejohanan ya. Oke, tapi walaupun Malaysia menang, di sini ada pro dan kontranya terhadap Thailand ya. Nanti kita tengok ini Malaysia juara IFTAF, Thailand berdrama tarik diri di ambang kekalahan ya. Dia orang tak terima, katanya di sini dalam pertandingan ini ada melakukan kesalahan ya. Tapi sudah salah, tak terima pula dia orang atas kemenangan Malaysia. Nanti kita tonton bagaimana drama ini, bagaimana cerita sebenarnya, kita tonton dulu ya. Tapi sekali lagi saya ucapkan tahniah lah kepada Malaysia menjadi juara dunia. Oke, jom kita tonton. Jadi Malaysia dijulang sebagai juara dunia acara berpasukan TM Istaf Sepak Takraw Piala Dunia Kuala Lumpur 2026. Dengan menewaskan Thailand di perlawanan akhir ini, menerusi kemenangan 2-1. Kejayaan yang akan terus diperkatakan, yang akan dikenang, kejayaan cemerlang yang ditampilkan. Satu permulaan yang baik bagi sukan sepak takraw untuk tahun 2026. Selepas tahun yang cemerlang diharungi pada 2025. Wah, bahagia sekali lah dia ya. Saya pun sangat-sangat terharu, ikut senang juga ya. Saya suka sangat tengok atlet yang membawa nama negara. Semoga lah ya, kelak nanti anak saya pun boleh membanggakan negara dan kedua orang tuanya jadi atlet. Mantap. Tak salah bermimpi kan? Mana tahu jadi nyata. Korang simpan video ini. Ini yang bagi saya agak pelik lah. Sebab Malaysia yang lentonai Seti Sam Thailand yang mai prom Tony duit mak. I don't know what to say. This is awkward. Malaysia is ready to continue into the third set, but Thailand does not seems ready yet. So the atmosphere is becoming very tense right now. There is clearly a lot of emotion on both sides. Nampaknya ada yang main balik replay memang kaki terpijak garisan kan. Jadi I don't know guys, it's clear fault basically, but it seems like Thailand try to refuse accepting the decision made. Memang betul pun. Best, nanti kita akan viralkan gambar ni. Kita akan viralkan gambar ni. Putawan Sopa kakinya melepasi jaring. Tak boleh ya? Daripada Astro Arena ada. Memang clear. Saya tak tahu which part of the conversation that Thailand management did not understand. Memang fault. That's why I don't know lah. Padahal jelas-jelas sudah ada gambar yang menampilkan ya
kesalahan yang dibuat daripada pihak Thailand, tapi diorang tak terima, katanya tidak ada. Dan mereka di sini katanya tarik diri, padahal memang udah kalah dah. Buat apa lagi tarik diri gitu ya. So boleh diviralkan katanya tadi gambarnya tuh supaya diorang tahu dan sadar kesalahannya itu apa ya. Tapi Sari agak hostnya ya agak terasa sih hostnya tadi daripada cakap bahasa Melayu ke bahasa Thailand ke Inggris pula ya, ditukar lagi kepada bahasa Melayu. Wow, itulah ya mantapnya orang Malaysia ya, semua bahasa dia pantai. Oke, kita tengok lagi ya. Padahal sebenarnya batalkan Malaysia. Jadi sekarang Thailand dah salah marah. Marah? Masalahnya saya tak tahulah, tapi macam ni sebab tu dah pukul 12. Jadi saya pun tengah, saya berada yang tukang tutup lampu ni, saya tengah ikat dia dekat sini ni kan. Dia nak tutup tadi, saya ikat dia, saya letak dia dekat sini. Ha? Patah balik. Manager. Dah, manager kena panggil. Dia panggil. Okey. Jadi sekarang ni, ini saya rasa antara babak yang menarik diperkatakan, sebab pengadil nampaknya tak memihak pada sesiapa pun. Kedua-dua challenge kan. Jadi bukanlah pengadil berat kepada Malaysia ke pengadil berat pada Thailand. Tapi dua-dua keputusan ini nampaknya tidak menyenangkan hati. Apa sahaja keputusan ini adalah berkaitan dengan pengadilan di atas. Ya, betul. Kan pengadil adalah muktamad. Tapi dia tak boleh challenge, memang tak boleh challenge. Tak terima dia. Okey. Sini Rahmat. Apa kata kita end je live ni? Oh, bergaduh pula ya. Keadaan menjadi sedikit Thailand huru-hara sebenarnya. Huru-hara tu pemain Jepun. Itu Haru-Hara Ahmad nama dia, bukan Huru-Hara Ahmad. hostnya Nama dia Haru-Hara. lawak ya. Tapi mungkin dia dah balik dah. Dengar dia lipat kat SCC malam ni. Malam minggu. Secara Given 3 minutes and many advisory to enter the court of play. Yet you refuse. With my decision now, third ragu is forfeited and given to Malaysia. Jadi kemenangan diberikan kepada Malaysia selepas Malaysia Thailand ya. enggan untuk meneruskan permainan. Namun itu bukanlah sesuatu yang kita dia tarik inginkan diri. Ya, betul, sebenarnya. Izwan. Penamat seperti ini. Tetapi itulah undang-undang permainan yang telah ditetapkan. dan kita kena tahu keputusan pun dah dibuat oleh Empire. Ya. Jadi mau tidak mau kita kena terima keputusan itu. Jadi Malaysia Menang juga. dengan keputusan yang diumumkan oleh pengadil perlawanan Muhammad Radi Chekme dari Singapura. Regu yang ketiga menjadi milik Malaysia. Itu bermakna Malaysia menewaskan Thailand untuk muncul juara dunia bagi acara berpasukan. Hey Thailand, listen to me. Please follow the rule. Simple bro. Jangan sampai saya marah dalam bahasa Thailand. Perlawanan final tim regu World Cup Sepak Takraw ISTAF 2026 telah pun berlangsung sebentar saja tadi di antara Malaysia menentang dengan Thailand. Regu pertama dimenangi oleh Malaysia, regu kedua dimenangi oleh Thailand, dan di regu ketiga ini ada kontroversi yang berlaku. Ia berlaku pada saat mata Thailand 14 dan mata Malaysia 13. Ini menjadi penentu untuk Thailand sama ada akan bawa ke rubber set ataupun Malaysia menyamai kedudukan 14 sama dan bermain pada mata
Sebelum Killer Thailand melakukan libasan, kaki beliau telah pun melepasi atau senang nak faham, memijak lantai kawasan lawan sebelum membuat libasan. Nah, dari situlah bermulanya kontroversi di mana pengadil telah pun memutuskan kaki memijak kawasan lawan. Jadi itu merupakan mata buat Malaysia. Akan tetapi pengurus daripada Thailand telah pun membuat aduan dan bantahan dan Empire telah pun memberi mata kepada pihak Thailand. Pengurus Malaysia pun dah menyedari kaki melepasi lantai kawasan lawan. Jadi pihak Malaysia pun telah pun membuat bantahan. Jadi Empire pun buatlah semakan VAR dan keputusannya pihak Empire telah pun memanggil pasukan Thailand untuk kembali ke gelanggang dan ulang sepak pada poin tersebut. Kat sinilah lagi kontroversi di mana pasukan Thailand enggan untuk masuk ke gelanggang. Okey, jom kita tengok peraturan daripada ISTAF. Tak boleh pijak. Berbalik dengan kontroversi tadi, pihak Empire telah pun memberi masa yang cukup lama untuk pihak Thailand masuk ke gelanggang dan memulakan permainan. Dengan keengganan daripada pasukan Thailand, Empire telah memutuskan regu ketiga daripada Thailand disqualified dan pasukan Malaysia telah pun memenangi World Cup ISTAF 2026 Team Regu. Moral of the story. Hey Thailand, listen to me. Put your ego outside the court. If you are king, please follow the rule. Simple bro. Bukannya susah sangat pun. Dah Empire tu cakap hang masuk balik, masuklah fight balik. Terus robat macam hang tu king sangat. Malaysia boleh makan apa lah. Ni nak bagi tahu satu, Syahir tak main pun Malaysia boleh menang lah. Terus robat jorah sangat lah Thailand. Ni dah marah ni. Jangan sampai saya marah dalam bahasa Thailand Jadi tahniah kepada pasukan Malaysia telah pun memenangi kejuaraan dunia World Cup ISTAF 2026 Tim Regu. Kepada Syahir Rosdi, semoga anda cepat sembuh dan tiada kecederaan yang serius. Let's go Syahir Rosdi, the best tekong in the world. Oh, so ini dia. Oh, ya keluar kaki dia setengah ya. Oh, tak boleh ya. Okey. ดราม่าจัดนะครับตะกร้อชิงแชมป์โลก 2026 นะครับรายการนี้นะครับจัดแข่งที่ประเทศมาเลเซียนะครับมาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับก็รอบชิงนะครับผมเป็นทีมชาติไทยเรานะครับพบกับทีมชาติเจ้าภาพอย่างมาเลเซียนะครับมีแข่งอยู่3ทีมนะท่านผู้ชมนะมีทีมชุด A ชุด B ชุด C นะครับผมก็นะครับซึ่งทีมชุดแรกทีมชุด A เราแพ้ไปนะครับกลับมาชนะได้ในทีมชุดที่2นะครับผมชุด B นะมาตัดสินกันนะครับผมทีมสุดท้ายทีมชุด C นะครับดราม่ามันมาเกิดตรงนี้นะครับผมซึ่งเป็นแมตช์พอยต์เซตพอยต์ของไทยนะครับถ้าไทยเราชนะนะครับจะไปตัดสินกันในเซตที่3นะครับชนะได้แชมป์โลกนะคุณดูนะโอ้โหนะครับผมนั่งดูตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมอาจารย์คนนี้เลยนะผู้ตัดสินคนนี้นะครับคนดูจำหน้าไว้ให้ดีๆนะครับผมโอ้โหนะมันค้านสายตาจริงๆนะซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะครับไทยเรายอมมาเยอะมากๆแล้วนะครับประตูลูกที่จะได้นี่น่าจะเกิน 3-4 ลูกเลยนะครับผมโอ้โหนะมันลำเอียงเกินไปหรือเปล่านะครับผมถามจริงๆนะใครที่ดูอยู่กับผมนะดูตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับอาจารย์นะมันเกินไปหรือเปล่านะครับผมก็ซึ่งนะครับผมเหตุการณ์นี้นะครับไม่มีภาพรีเพย์วิดีโอให้ดูเลยนะครับมันค้านตรงนี้แหละนะครับผมซึ่งนะครับผมโค้ชและสตาฟรวมไปถึงตัวนักเตะนะครับได้ไปฟ้องแล้วนะครับแต่ก็นิ่งเฉยนะครับกรรมการไม่มีอะไรนะครับแต่ก็สรุปจบเกมนะครับผมก็ทีมชาติไทยเรายอมเลยไม่แข่งต่อเลยนะครับไม่แข่งต่อเลยนะยอมให้ทีมชาติมาเลเซียนะครับชนะไปเลยรับถ้วยไปเลยนะครับผมก็นะครับผมแต่หลังจบเกมก่อนหน้านั้นนะครับก็ไปรับเหรียญกันอยู่นะครับผมไปห้อยเหรียญกันอยู่นะเนี่ยโอ้โหนะถ้าไทยเรานะครับผมแสดงสปิริตน้ำใจนักกีฬาจริงๆนะครับผมซึ่งไม่หักหน้าไม่มีการหักหน้าอะไรทั้งนั้นนะครับผมซึ่งผมนี่ไม่อยากให้รับเหรียญเลยนะครับเอาใจจริงนะครับผมไม่อยากให้รับเหรียญเดินออกกลับบ้านเรานั่งเครื่องกลับมาเลยนะครับก็เพื่อนๆนะครับผมคิดเห็นกันยังไงนะคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับสำหรับเหตุการณ์ตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะครับผมลำเอียงเกินไปหรือเปล่านะอาจารย์นะครับไม่ไหวจริงๆนะครับผมคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับผมdah Thailand tak nak main
Dah. Kamul Tan Kim Hong dah mula bergerak ke belakang. Saya dah nampak tu pergerakan yang pakai topi tu. Kamul saya tahu dia bukan macam tu perangai dia. Oh, dia suruh main. Dia suruh main. Kamul lain. Sebab tu Kamul lain. That's why Kamul Tan Kim Hong adalah legend. I'm going to put out action against you. Kan? Sebenarnya benda ni buruk untuk mereka kepanjang. Sebab akan menyebabkan hubungan Malaysia jadi tak baik. Jadi saya rasa Istaf boleh saja akan buat keputusan yang lebih berat lah. Sebab dia dah merosakkan perlawanan Man. Saya baru je sampai daripada bawah tadi. Thailand nak balik. Dia nak boykot. Lepas tu besok dia nak pergi airport naik dengan apa? Dan ketika tadi Malaysia akur je mata tu untuk Thailand. ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับตะกร้อ World Cup กุลาลัมเปอร์ 2026 นะครับแชมป์4 คนก็คือมาเลเซียและทีมเดี่ยวเรากลับมาเป็นเจ้าเหรียญทองอีกครั้งก็คือแชมป์โลกนะอีกครั้งก็คือไทยแลนด์ครับดีใจมากที่ไทยได้เหรียญทองในครั้งนี้ครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับนี่ครับกำลังจะรับเหรียญกันเลยยินดีมากครับแชมเปี้ยนไทยแลนด์ครับมantap. Teman-teman, jadi intinya ya pihak daripada Thailand itu padahal dikurangi poin saja mungkin nanti, jadi tapi boleh teruskan juga pertandingan, tapi diorang itu tetap tak mau kan, diorang ngotot lah. Mati-mati pun aku tak ada buat salah aku, walaupun dah ada bukti. Korang boleh juga viralkan bukti itu, bagi tahu kepada media-media dekat Thailand sana supaya diorang kena mengaku karena memang salah, ya akui saja. Ini diorang tak mau meneruskan pertandingan, jadi diputuskan oleh Dewan Juri, ya Malaysia lah menang karena diorang didiskualifikasi dan dikeluarkan dari pertandingan ini ya. Padahal boleh juga kan, ada chance juga boleh menang, kita tak tahu kan. Kejar lagi poin balik untuk tewaskan Malaysia, tapi tetap juga diorang tak mau. Karena diorang fikirkan ya dia king katanya, gitu. Dan saya tengok orang-orang dari Thailand pun berasa ini curang, padahal tadi tu Dewan Jurinya pun tak tahu, tak ada pihak kemana-mana dia tengok salah dia, ya dibagi tahu ya kalian salah gitu saja. So ya apa boleh buat, memang diorang macam itu ya kan, keras kepala. Ya tahniah jugalah kepada Malaysia ya. Kita lanjut lagi. Malaysia membuktikan Thailand bukan lagi kuasa yang mustahil ditewaskan apabila muncul juara Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Bagaimanapun kemenangan bersejarah skuad negara itu dibayangi kontroversi selepas Thailand enggan meneruskan permainan di perlawanan akhir regu berpasukan. Tindakan sedemikian susulan tidak mematuhi keputusan pengadil menyaksikan Malaysia diumum sebagai pemenang sekaligus merangkul gelaran juara. Malaysia membuka langkah positif menerusi regu pertama dibarisi Muhammad Zulkifli Abdul Razak, Muhammad Afifuddin Muhammad Razali dan Aidil Aiman Azwawi yang menewaskan trio Thailand 15-9, 13-15, 15-12. Skuad kedua diwakili Muhammad Haziq Hairul Nizam, Muhammad Azlan Alias dan Farhan Adam kemudian tewas 6-15, 10-15. Di kala kedudukan terikat satu sama, Muhammad Zarif Marikan Ibrahim Marikan, Hafizul Hayazi Adnan dan Amirul Zazwan Amir kemudian meletakkan barisan Ahmad Jaiz Baharun di ambang kejuaraan hasil 15-13 di set pertama. Lawan kemudian tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil Muhammad Radi Cheme dari Singapura yang membatalkan mata kemenangan ketika mendahului 14-13. Ia dikatakan berpunca mengenai kesalahan kaki pemain Thailand melepasi garisan. Tindakan tidak profesional dengan keluar gelanggang sehingga enggan meneruskan permainan selama 30 minit itu menyebabkan barisan pegawai perlawanan memutuskan aksi berpihak Malaysia 2-1 sekaligus menjulang Malaysia sebagai juara regu berpasukan Piala Dunia edisi ke-6. Lawan dulu, bukan menang, bukan tahu lagi siapa menang siapa kalah. So saya menasihatkan pasukan Thailand kena belajar menerima kekalahan. Jangan rasa tak boleh kalah. Bila kalah je kita mula nak menyalahkan pihak-pihak lain. Malaysia tak pernah menyalahkan pengadil apa. Kan? Berapa banyak kali Malaysia rasa tidak diadili dengan baik. Kaki dia memang melepasi jaring bawah. So benda tu memang biasa dalam sukan sepak takraw.
dan kita kena terima dengan hati terbuka bahawa apa yang berlaku itu merupakan satu perkara yang kita perlu bangkit untuk kita terus mara meneruskan perlawanan bagi perlawanan akhir. Dan situasi ini juga pernah kita alami sebelum ni apabila kita bertanding di kejohanan Piala Raja Thai ataupun di kejohanan Thailand. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad kuadron negara atas kejayaan muncul juara Piala Dunia Sepak Takraw 2026 pada Selasa. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau berkata kejayaan itu bukan sekadar mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia, malah membuktikan anak watan memiliki kecekalan, kesatuan tekad dan kemampuan untuk terus bersaing serta mencipta kejayaan di peringkat antarabangsa. Beliau mengucapkan syabas kepada wira negara dan menyifatkan semangat juang yang dipamerkan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Malaysia menjulang trofi sulung acara kuadron selepas merejam India 2-0 pada aksi final yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Skuad negara yang dibarisi Muhammad Afifuddin Muhammad Razali, Muhammad Shahalril Aiman Halim, Amirul Zazwan Amir dan Aidil Aiman Azwawi turut menerima tonik tambahan hasil sokongan luar biasa kira-kira 3,000 penonton yang membanjiri stadium yang juga dikenali sebagai home of sepak takraw itu. Jadi itu tadi videonya, apa tanggapan kalian terhadap pihak dari Thailand dan apa ucapan kalian terhadap pihak pemain-pemain sepak takraw beregu ini daripada Malaysia. Nah, boleh komen ya. Segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.